kelima-lima pelajar ini dinamakan sebagai A, B, C, D dan E. Shahlan, saya difahamkan pelajar A telah berpindah sekolah. Azhari, ya. Shahlan, saya difahamkan pelajar-pelajar sekolah tidak dibenarkan untuk pindah sekolah. Macam mana boleh pindah sekolah? Azhari, itu bukan bidang tugas saya. Shahlan, bila A pindah sekolah? Azhari, saya tidak pasti tapi beberapa minggu selepas kejadian. Shahlan, tahu apa alasan pindah? Azhari, tidak tahu. Shahlan, B, C, D dan E masih di SMKA Tun Datu Mustafa. Azhari, ya. Shahlan, saya andaikan B, C, D dan E masih lagi ketua dorm. Azhari, D dan C bukan ketua dorm, B dan E yang ketua dorm. Tetapi lepas kejadian, E bukan lagi ketua dorm sebab dia beritahu dengan kejadian itu dan dia tidak boleh lagi menginap di bilik itu. B saya tak pasti, sama ada masih ketua dorm atau tidak. Beberapa minggu selepas Zara Khairina Mahathir ditemukan tidak sedarkan diri di Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, SMKA, Tun Datu Mustafa, Papa, salah seorang pelajar yang didakwa membuli remaja terbabit berpindah sekolah. Bagaimanapun, Ketua Warden, Azhari Abdul Sagab tidak mengetahui alasan pelajar itu berpindah. Selain itu, Azhari yang juga guru bahasa Arab di sekolah berkenaan memberitahu seorang lagi pelajar yang turut didakwa di Mahkamah Kanak-kanak atas pertuduhan serupa tidak lagi tinggal di dorm yang sama kerana trauma. Beliau berkata demikian ketika ditanya oleh Peguam Shahlan Jufri yang mewakili Noraidah Lamat, ibu kepada Zara Khairina. Pada 20 Ogos lalu, 5 remaja perempuan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan perkataan mencela terhadap Zara Khairina. Bagi tujuan inkuas ini, prosiding yang memasuki hari ke-9 masih lagi berlangsung. Seorang pakar pemeriksa dokumen forensik dari Kuala Lumpur, Dr. Lintini Ganeshan, hadir di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu hari ini bagi menjalankan pemeriksaan awal terhadap dokumen dan catatan yang didakwa milik Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir. Dr. Lintini, yang tiba kira-kira jam 9 pagi bersama pasukan peguam mewakili ibu arwah, dilihat memasuki bilik persediaan lelong bersama barisan peguam keluarga dengan membawa alat pengesanan keturunan dokumen. Tidak lama kemudian, pegawai penyiasat dari Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD, Papa turut hadir untuk urusan berkaitan bahan yang diperiksa. Difahamkan, pakar ini ditugaskan meneliti dan mengesahkan kesahihan bahan bertulis termasuk buku catatan, dokumen peribadi dan diary yang dikaitkan dengan arwah. Langkah pengesahan ini dilihat penting bagi memastikan sebarang analisis psikologi terhadap tulisan Zara Khairina kelak berasaskan dokumen yang benar-benar sahih. Dr. Lintini ialah seorang pemeriksa dokumen bertauliah dengan pengalaman lebih 6 tahun mengendalikan pelbagai kes berkaitan dokumen. Beliau juga diiktiraf sebagai wanita pertama di Malaysia yang memperoleh Doktor Falsafah, PhD, dalam bidang pemeriksaan dokumen forensik, sebagaimana direkodkan dalam Malaysia Book of Records, MBR. Beliau akan menjadi saksi bagi pihak Ibu Zara dalam prosiding inkuas nanti. Minggu lalu, Peguam Keluarga, Shahlan Jufri, memaklumkan hasrat untuk turut melantik pakar psikologi bebas dari Kuala Lumpur bagi menilai keadaan minda Allahyarhamah sebelum tragedi berlaku. Bagaimanapun, beliau menekankan bahawa aspek psikologi hanya boleh diberi pertimbangan penuh selepas kepastian identiti dan kesahihan hasil tulisan arwah diperoleh melalui pemeriksaan forensik. Sementara itu, prosiding inkuis hari ini diteruskan dengan sesi soal jawab bersama Ketua Warden Asrama, Azhari Abdul Sagab. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.